Ramai rasa selesa sebab ada pencen. Tapi kalau saya cakap duit pencen tak cukup untuk jamin hidup selesa nanti, berani dengar? Jangan lupa follow dan save video ini untuk rujukan akan datang. Pencen memang ada, tapi nilainya makin susun. Kos sara hidup naik, inflasi makan kuasa beli dan jangka hayat kita makin panjang. Pencen hanya satu sumber, bukan keseluruhan pelan keuangan. Sebab tu ramai pesara masih terpaksa kerja sambilan. Duit pencen cukup untuk hidup, tapi tak cukup untuk hidup selesa. Bila dah tua, komitmen tetap ada, tapi tenaga dah tak sama. Mulakan simpanan kedua. Tak kisah kecil, emas 1 gram sebulan pun titik permulaan yang kuat. Yang penting, bina aset yang tak terkesan inflasi dan mampu tampung hidup selepas pencen. Kalau lambat mula, masa yang kita hilang tak akan kembali. Orang yang mula awal, walau sedikit, sentiasa menang di hujung. Jaga keuangan hari ini supaya kita tak susahkan diri kita esok. Okey, baik tuan-tuan, yang mana berminat untuk simpan emas di Public Gold, boleh sahaja klik link di bio saya. Saya akan bantu anda sebaik mungkin. Ingat, perkongsian santai, tapi sampai jumpa anda di next video.